37(2) yang Datuk yang kita buka tadi itu, dia hanya untuk menghentikan mana-mana dan juga untuk mencukupi masa, tapi tidak boleh untuk nak menghalang peraturan dalam Dewan. Itu saya faham begitulah. Itu sebab tu saya ambil pilihan ketiga untuk berdiam diri, dan saya minta kalau nak jatuh hukum pun jatuhlah, saya tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh elakkanlah, sebab kita ni dalam perbahasan ni ada khilaf dia. Saya pun ada khilaf, Datuk Yang Ketua pun ada khilaf dalam keadaan ketika tengah tegang macam tu. Jadi itu sajalah jawapan saya. Jadi pulang pada Datuk Yang Ketua. Terima kasih. Di peraturan Yang Ketua. Yang Ketua. Peraturan. Yang Berhormat. Peraturan. Yang Berhormat, saya nak selesaikan prosiding ini. Ya, perkara yang sama berkenaan dengan... Yang Berhormat tahu saya sekarang tengah menjalankan prosiding terhadap Yang Berhormat Pendang. Kalau Yang Berhormat nak bercakap, saya benarkan selepas ini. Okay, baik. Terima kasih. Yang Berhormat, setelah mengambil kira rayuan Yang Berhormat tadi, saya ingin sebelum saya menjatuhkan hukuman, Yang Berhormat duduk sekejap. Menjatuhkan hukuman sebagaimana dikuasa saya di bawah Peraturan 44, maksimum 10 hari, dan jika saya tak puas hati, saya boleh rujuk Yang Berhormat kepada jawatankuasa. Walaupun sedemikian, saya mengambil kira keadaan sekeliling, masa dan ketika perdebatan berkenaan, dan memikirkan ini bulan puasa. Saya mengambil pertimbangan sewajarnya. Dengan ini, saya mengarahkan Yang Berhormat untuk keluar pada Dewan sehingga jika masa pengundian sebentar lagi. Baik, silakan. Itu saja hukuman saya. Jasa baik Datuk Yang Ketua, sekejap lagi saya nombor 30 dah berbahas. Boleh tak saya masuk bahas, lepas tu saya keluar? Boleh? Baik, dengan syarat Yang Berhormat jangan buat kecoh lagi. Okey. Baik. Terima kasih. Bagi rehat Yang Berhormat. Okey ya. Kalau tak bulan puasa ni, saya ingat nak bagi maksimum dah ni. Tak apa. Bagi pikir bulan puasa. Baik. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Ana. Okey. Saya keluar lagi. Yang di-Pertua sedikit. Silakan. Sebentar Yang Berhormat.